Okey, siapa nak beli boleh klik tekan link, okey? Boleh tekan link. Like, subscribe, comment. Have fun. Okey, assalamualaikum. So, insya-Allah hari ni kita nak pergi mana, Musa? Hari ni kita nak pergi, adik mana adik? Adik, hari ni kita nak pergi rumah Aunty Ami. Kita nak pergi rumah Aunty Ami dekat mana? Tiara Sendayan. Tiara Sendayan, okey. Nanti ni first video kita buat untuk travel dengan Aunty Ami. Tengoklah lepas ni ada ke tak video-video lain. Okay, let's go. Musa nak pegang? Okay dah. Hati-hati dah. Okay. Mana dia? Kita nak pergi Sendayan. Anak-anak tengah tidur. Boboiboy kuasa 1, boboiboy kuasa 2. Mana tak nampak. Ni apa Sri Sendayan? Okey, kita dah sampai Sri Sendayan. Okey. Kita dah masuk ke area Sendayan. Area rumah Makcik Ami. Bunyi pun 1. Kanan ni ke? Korang nak keluar ke apa? Kau nak keluar atau tunggu sampai? Ya Allah. Tak dengar. Okey, assalamualaikum. Kita dah sampai. Kita dah sampai ke rumah Abil Jamal. Masa itu tak sampai. Bila siap. Kita dah sampai. Taklah, aku beli yang murah. DJI luar bajet. Okey lah, ni lah keadaannya. Okey, budak-budak sepah. Kata ada yang tengah terbaring. Mak bapak je. Mobile Legend. Mobile Legend Bang. Kita nak tournament. Bila? Sebab selama pilih tu tapi UPM kau semua. Dah buat apa? Anak-anak buat apa anak-anak? Apa ni? Macam play tu. Jangan masuk mulut tau. Okay? Have fun. Seorang ni nazak dah. Seorang ni tengah ni. Ni seorang lagi tengah buat ni. Tengah buat Maggi. Tapi kita all the way apa? Okay. Bila aku tekan hook tu ada duration tu, maksudnya aku kena last game. So semua MM. Okay? Semua MM. Mula no tank. Let's go. Now 1:50 AM. 1:50 AM. Okay? Assalamualaikum. Okay, ni hari kemudiannya. Sekarang pukul 7. Bangun-bangun pagi terus main game lah budak-budak zaman sekarang. Ada mak lama. Tak apalah. Bagi je lah weekend So kita nak jalan-jalan. Baby dah bangun. Oh, ni ada taman. Kita nak pusing-pusing sikit. Tada. Ada dia punya apa? Ada badminton court. Ada badminton court. Adik tak nak duduk tadi meraung. Start lah.
Ni Untuk sit up. sit up bench. Oh, dia siap bagi. Semayang dia. Kita jumpa satu benda menarik. Ingatkan dah habis dah pusing tadi. Tada, dia ada tasik. Kita boleh pusing tasik. Pemberitahuan kepada orang awam. Ni kolam apa ya? Takungan. So, kita nak pusing sikit dekat kolam takungan. Memang kita Banyak plastik. padang yang besar. Yang kaki dia ganti tangan. Ni kita ada lagi satu. Ada basikal. Basikal ada jongkit-jongkit. Tadi tu kat sebelah sana, kat depan. Ini kat sebelah sini. Taman. Tadi kita jalan di bawah. Lepas tu sampai sini. Banyak mendaki hari ni. Wah. Vertikal banyak. Ni kita pasang something lah. Dia wire elektrik. Kita masuk. Kat sini dia buat lubang. So dia kemas je masuk sampai ke rumah hujung sana. Dia ada lubang. Bagus lah pemaju ni. Memang nampak kemas. Style kata ya. Style. Okay, kita dah kat rumah balik. Ni budak kecil ni. Macam Meli buat apa situ? Ni dah sarapan. Yang ni, boboiboy ni main Roblox. Allahu Akbar. Baru angkat. Angkat. Jangan main game pelik-pelik. Okey, kita punya sarapan dah sampai. Delivery. Okey, kita ada roti canai, nanti kita susun elok-elok. Nice. Nak. Comel lah kau ni. Jom. Jangan ambil gambar saya. Tak ambil. Ambil gambar ayah seorang lah. Ni celup je lah. Celup cecah je. Kalau nak cecah je. Senang. Boleh? Panas tak? Nak air kosong ada? Air kosong. Ada. Tak payah ambil. Okay, air kosong. Level ni sekarang main freezer. Orang. Apa nama tempat ni? Tak tahu. Tiara. Tiara main freezer. Nak minum. Lepas tu kita ada Nescafe tarik. Dah lah cukup-cukup untuk budak-budak. Okay, kita rakam untuk mana bahasa pula. Tadi kata tak nak masuk. Dah. Pis sikit. Panas. Pis sikit. Dah. Buat apa mu ni? Masih sikit. Ni satu roti plantar, satu roti telur. Kau ada nyelan tu minta ni? Ada nak pergi nyelan ke mana? Kalau dengan family ada. Kita nak pergi, mula nak pergi Indon, lepas tu Eddie. Indonesia. Itu dia nak. Lepas tu tak jadi, pergi Sabah atau Sarawak. Sama tahun lah. Sama kan? Sama. Tapi Fukon lahir dulu. So Fukon abang. Panggil Abe. Abe bapa. Mani. Wah, nice oh. Dia tinggi oh. Aku pandang rendah tadi. Okay. Ni beli mana? Shopee kot. Shopee. Okay. Tadi Encik Ziha. Mantap. Okay, tadi connection dia tak ada. So Encik Ziha telah pergi DIY beli
Dah setting. Power ni. Mana dapat connector tu? Beli okey. Yang main Ni Abang Mizaha. Settle. Aman. Wah. Wih. Best ke? Ui, air dia pun bertakung. Okay, kita tengok. Kita review. Air dia bertakung. Tadi bila kita orang tengok, dia macam slow je tau. Macam tak naik air dia. Tapi ni tengok nampak. Air dia tinggi juga naik. Air dia naik dalam mungkin 1 meter. Budak-budak ni tinggi dalam 1 meter. Air naik dalam 1 meter. Nice. Wah, senang ah. Nak bawa balik. Nak bawa balik apa? Ni orang punya. Nanti next time kita bawa kolam kita nak. Kalau ada rezeki kita datang next time, kita bawa kolam kita. Kita beli ramai-ramai. Okay, kita ada extra game. Kita ada extra game daripada Uyu. Apa ni? Jangan baling ke adik ya. Bukan jangan baling kat Nawal, okey? Sekejap. Sama. What is this? Water balloon. Water balloon. Oh. Dia goyang. Lepas tu, dia terus terikat. Balik kat luar. Allah. Okey. Balik. Balik kat Cik. Balik kat ni. Dalam bilik. Dalam rumah tak boleh. Ini memang baling kau orang. Kasi letup. Balinglah. Kalau boleh bayang sama sendiri. Jangan dekat adik je. Adik. Balik kat sebelah. Yang baling rumah sebelah. Balik kat lantai lah. Paling selamat. Balik kat lantai. Paling penting naik yang balik kat sebelah. Jangan balik rumah sebelah. Tak boleh tahu. Bahaya tau. Sebelah rumah ada kucing. Nanti kalau kucing kena air, dia tak sihat nanti. Dah. Okey, air dah keluar sikit-sikit. Tunggu. Ini review Shopee terbaik ni, bai. Dia macam simple tapi Sikit lagi. Sikit lagi. Tak apa Musa, tak payah ambil. Tengok, dia naik. Tu dia naik, nampak dia naik tinggi. Okey, siapa nak beli boleh klik tekan link, okey? Boleh tekan link. Like, subscribe, comment. Have fun. Hai tua Wait, zoom. Du. Cakap hai. Okey. Kita dah ke akhir rancangan. Okey, budak-budak ni masih lagi. Tadi dah mandi kolam. Okey, so kita nak pergi mana? Kita nak pergi Pak Iso. Ayam gepuk Pak Iso. Kita nak pergi ayam gepuk Pak Iso, Encik. Encik. Belum, Encik. Belum, Encik. Belum. Mu nak jeno mu ni? Nak jeno? Mana tadi ada sini? Kita nak pergi ayam gepuk Pak Iso. Sebelah tu ada try. Kedai kafe try. Ami akan try. Tapi kalau kita ada masa, kita pun try. Kamu Musa nak duduk sini Okey lah. Musa duduk sini Ayangan ni balik. Alah, dia kalau selalu, dia tak best sangat. Dia kalau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali pun best. Kan? Aku tanya apa khabar? Okey, kita stay kat rumah ni lagi lah. Okey, seminggu 2. Owner Airbnb dah gerak dah. Okey. See you. Saya nak nasi ayam crispy satu. A juga. Apa beza ABC ni? Terima kasih. So dengan ayam. Tu bala je lah.
Ni ayam biasa. Okey, sebenarnya kita ingatkan kita dah selesai kan kita untuk hari ni. Lepas makan. Tapi rupa-rupanya kita ada kena pergi kedai dessert. Nama kedai dessert tu Terai. Terai. Kita nak kena pergi Terai. Let's go. Tu Terai. Let's go. Tengok. Kita dah sampai Terai. Nice. Tempatnya. Share dulu. Kita ada dekat Terai. Nice. Masih tidur. Okay, tengah discuss. Ada discussion. Yang ni, tak habis lagi main tu. Muhammad ni, apa lagi? Ha? Calebot ke pistachio? Habis kau tak ada manis kan? Selalu buat apa? Yang suka dessert tu selalu buat coklat kan? So dia nak buat lah. Push, kira memang dah power. Yang budak lelaki kecil tu Tu memang dah power. Tapi kan ada certain period sebulan lepas kot, ada perempuan pula yang training kan. Push. Dan pilates jom. Dia hari apa ni? Susah di rumah. Tak, dia seminggu sekali je. Tak, pilates okey. Ya, sebab ramai je yang pilates yang Oh jadi kan dua Apa ini kat phone je. Tak habis lagi pilates tak habis lagi. Tapi masalahnya dia Okey, kita nak cakap sikit lah. Tiba-tiba kedai ni ramai sangat orang. Tadi tak ada orang. Samalah kedai tadi kan. Kedai nasi ayam tadi. Pak Iso. Ha? Pak Iso. Pak Iso. Dulu tak ramai. Tadi mula kita datang tak ramai. Lepas tu kita dah makan, tiba-tiba penuh. Isi kita tak tahu. Tak try lagi. Nanti balik. Okey, alhamdulillah. Kita dah selesai. okey selesai. Okey. Sakit apa pula? Okey, jumpa lagi. Habis treat kita Okay, kita YouTube Bye-bye. siapa dulu sampai 100. apa target? Sampai 1000. Kita target 1000 eh. 100 dulu 100. Ha? Kau dah 100 ingat. Hai, pandai dia. habis treat kita life as a student but dengan apa? Duit. Dengan duit. Betul? Kita rasa macam budak-budak you lagi. Okey, bye-bye. Terima kasih banyak. Bye. Jom. Musa, jom. Kalau ayah ibu mama lupa ingatkan mama. Okay? Okey, kita nak balik dah. Okey, kita nak balik ke pangkal jalan iaitu ke Rembau. So, bye-bye Seremban, bye-bye Aunty Ami, Aunty Izhar semua. Aunty Uncle Izhar semua. Okey, anda semua jangan lupa subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Ui, ada gaya lah.